sambil-sambil ni saya buka untuk sesi latihan. Tolong hasilkan infografik ya. Mana sebagai saya nak tengok anda punya cara kefahaman anda lah untuk anda gunakan notebook LM ni lah. Ya, bisa ke infografik ke slide deck ke, tolong hantar kepada WhatsApp group lah. Nak tengok ya. Okay, nyambil. Saya sambil-sambil tu saya menunggu juga untuk flashcard ni. Saya nak tengok apakah dia punya rangkuman dia. Ni kad imbas. Okey. Oh, ini pun boleh buat sebagai macam alat ujian lah Kalau saya kalau nak uji test anak murid boleh lah saya dapat kat sini. Ya, macam amali ke kan, satu topik, okey kita keluarkan flashcard kan, apakah fungsi, apakah ni kan, ataupun kita boleh transfer benda daripada soalan-soalan ni masuk dalam apa tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa kepada sistem tu, Kahoot kita buat game kan, pun dah boleh dah ya. Apakah nice data points okey, betul kan, there you go, 9 betul strategi, there you go.